kepada para dhuyufur rahman yang berada di Masjidil Haram, yang mana terbatal wuduk untuk memperbaharui wuduk, boleh mengambil wuduk mereka sebagai lemak-lemaknya rukun Yamani. Intai tengok rukun Yamani. Okey, bertentangan dengan rukun Yamani ni, di bawah ni ada tempat wuduk untuk wanita. Okey, itu wuduk untuk wanita. Okey, di sebelahnya menghala ke penjuru Hajar al-Aswad. Okey, ada pula tempat wuduk untuk lelaki, al-wuduk lirijal. Okey. Tapi biasanya untuk lelaki ni tak payah. Jumpa je air zam-zam, boleh berwuduk dengan menggunakan air zam-zam. Okey, sekian itu untuk panduan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.